Baru-baru ini, China membuat kenyataan terbuka menyatakan mereka bersedia untuk perang tarif, perang dagang atau apa juga jenis perang yang ingin dilancarkan US kepada China. 美方如果真想解决芬太尼问题，就应该在平等、尊重、互惠的基础上，同中方磋商解决各自关切。美方如果别有所图，执意打关税战、贸易战或者别的什么战，中方将奉陪到底。我们奉劝美方收起霸凌的嘴脸，趁早回到对话合作的正确轨道上来。 Semestinya ini bermaksud China tidak akan tunduk walaupun dengan peperangan ketenteraan militeri dengan US jika perlu. Belum pernah kita dengar kenyataan sekeras ini dari China. Jadi bagi negara kita macam Malaysia, mengemudi hubungan luar antarabangsa ini macam berjalan atas tali yang sangat halus. Soalan yang kita semua patut tanya, Malaysia pilih US atau China? Dan kalau ya, yang mana satu harus kita pilih? Maybe ada yang berpandangan kita perlu menjadi neutral sahaja. Saya setuju, neutral itu paling baik. Tapi maybe neutral itu sesuai sewaktu keadaan masih aman. Tetapi jika perang sebenar meletus dan dunia terbagi kepada dua blok, US dan China, mungkin waktu itu tiada lagi pilihan untuk kita neutral. Pada waktu itu, dunia perlu memilih untuk berada di kamp mana? Di kamp China ataupun di kamp US? Best ke tak best? Kalau ada broker saham global bagi anda voucher trading RM50 secara percuma. Caranya hanya semudah buka akaun je. Macam tak percaya kan? Tapi ini memang betul. Tawaran ini eksklusif untuk pelanggan baru Wibul Malaysia yang daftar hanya melalui channel YouTube Syukri Saham Global sahaja. Sebenarnya Wibul ni bukan sekadar platform trading biasa. Wibul adalah platform profesional bertaraf dunia yang baru disenaraikan di papan Nasdaq dan ada lebih 50 juta muat turun pelanggan di seluruh dunia. Untuk pengetahuan juga, syarikat Wibul ini bernilai lebih daripada 20 bilion ringgit Malaysia pada penilaian semasa. Memang besar dan sangat-sangat strong syarikat Wibul ini. Dan bukan tu aja, di Malaysia Wibul juga telah dilesenkan secara rasmi oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Lagi best, tak ada yuran platform, tak ada komisen untuk 90 hari pertama dan selepas itu hanya sedikit saja, 0.025%. Kawan-kawan nak lagi banyak ganjaran? Ada. Deposit 500 dan kita akan mendapat RM100 dalam bentuk saham Nvidia. Ini macam untung atas angin aja, 20% serta-merta keuntungan. Nak lebih banyak ganjaran? Deposit RM5,000 dan kekalkan selama 30 hari. Kita akan unlock tambahan RM400 lagi dalam saham Nvidia. Jumlah keseluruhan RM550 ganjaran percuma, semuanya untuk anda. Jadi tawaran eksklusif Wibul ini adalah peluang anda untuk melabur dengan keuntungan sebenar dari hari pertama anda membuka akaun. Jangan lepaskan peluang ni. Daftar Wibul sekarang dan biar duit anda mula bekerja untuk anda. Untuk keterangan lanjut, sila refer di description di bawah video ini. Jadi untuk kita faham situasi ini dan menilai pihak mana sebenarnya yang lebih berkuasa, kita akan gunakan kerangka kerja Ray Dalio dari bukunya Principle for Dealing with the Changing World Order. Ray Dalio kaji jatuh bangun empire-empire besar dunia dan kenal pasti penentu yang menentukan kekuatan sesebuah negara. Ray Dalio menilai kekuatan sesuatu negara itu melalui beberapa elemen. Yang pertama, pendidikan. Kedua, inovasi dan teknologi. Ketiga, daya saing. Keempat, ketenteraan. Kelima, perdagangan. Keenam, saiz ekonomi. Ketujuh, keuangan. Dan kelapan, status mata wang reserve. Dari sudut pendidikan, US memiliki universiti-universiti terkemuka seperti MIT dan Harvard. Ini menarik bakat global dan mengekalkan kualiti pendidikan tinggi. Walaupun begitu, China menghasilkan lebih ramai graduan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics.
Dari sudut PhD, China menghasilkan 2 hingga 3 kali ganda lebih ramai berbanding US. Walau bagaimanapun, jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar lebih baik di US berbanding di China. Dari sudut inovasi dan teknologi, United States ranking lebih tinggi dalam indeks inovasi global, iaitu ketiga berbanding China ke-11. US juga masih leader dalam syarikat teknologi dan AI. Namun China juga sedang pesat membangun dalam pattern-pattern yang dihasilkan. Industri semikonduktor, EV, pembuatan canggih dan robotik semuanya berkembang pesat di China. Dari sudut daya saing, ekonomi China juga lebih kompetitif, didorong oleh tenaga kerja yang sangat ramai, kos buruh yang lebih rendah dari US dan pasaran pengguna yang 3 atau 4 kali ganda lebih besar. Ekonomi US lebih besar 40 hingga 50% daripada China. Tetapi mengikut pariti kuasa beli PPP, China sebenarnya lebih tinggi 20 hingga 30%. Dari sudut ketenteraan, ini yang lebih penting. US membelanjakan 2 kali ganda bajet ketenteraan lebih tinggi dari China. Tetapi sebenarnya jurang ini semakin mengecil. Modernisasi ketenteraan China dan pakatan dengan Rusia, Iran, Korea Utara meningkatkan cabaran terhadap US. Again, tak dapat dinafikan US memang mempunyai kekuatan militeri yang jauh lebih tinggi. Tetapi China ada anggota tentera aktif terbesar dan sedang melakukan modernization dengan pantas, terutamanya dari sudut Navy. Dari sudut perdagangan, China kini rakan dagang utama dunia, menjadi kilang dunia dan menguasai rantaian bekalan global. China menjadi rakan dagang utama untuk 70% lebih banyak negara berbanding US, tetapi US masih kekal merupakan pasaran pengguna terbesar di dunia. Dari sudut saiz ekonomi, jurang KDNK sekitar 10 trilion, US lebih besar daripada China. Namun, China dijangka boleh memintas jika pertumbuhan KDNK 4 hingga 5% setahun dapat dikekalkan. Dari sudut pusat keuangan dan mata wang reserve, New York kekal pusat keuangan dunia dan dolar US masih lagi mendominasi reserve global. Renminbi China masih jauh ketinggalan daripada sudut ini. Kesimpulannya, kalau mengikut kepada penanda aras yang kita discuss tadi, US masih lagi di hadapan dalam overall strength score berbanding China. Skor US ialah 0.89, tetapi China hanya sedikit saja di belakang, 0.80. Dalam semua penanda aras, US masih lagi mendahului kecuali untuk indeks competitiveness. Tapi yang lebih menarik ialah trend jangka panjang. Trend US semakin menurun dengan trend China semakin meningkat. Kuasa empire dunia sentiasa berubah mengikut kitaran sejarah. Negara-negara seperti Belanda, UK semua pernah menjadi kuasa empire global sebelum digantikan oleh US. Tapi kini China sedang bangkit dengan pantas, mencetuskan persaingan kuasa besar yang baru. Bagi negara kita seperti Malaysia, perubahan landscape ini membawa cabaran dan juga sebenarnya membawa peluang. Jadi ini menuntut strategi untuk kita menyesuaikan diri dengan peralihan kuasa global yang dinamik. Buat masa ini, kita harus neutral. Keputusan untuk menyokong US atau China buat masa ini masih belum perlu. Tetapi again, sekiranya perperangan sebenar tercetus, waktu itu mau tak mau, keputusan harus dibuat oleh negara dan pemimpin kita. Yang penting, menurut Ray Dalio lagi, bahawa arah tuju selalunya lebih penting daripada kedudukan semasa. Maybe kawan-kawan boleh kongsi antara US dan China, blok manakah yang patut kita sokong sekiranya peperangan benar-benar berlaku. Cuba kongsi pandangan kawan-kawan di bahagian komen. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.